channel televisyen Sekolah Kebangsaan Permai Indah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Dezra Alisha binti Muhammad Rizal, wartawan kecil anda dari channel TV Sekolah Kebangsaan Permai Indah. Mencipta inspirasi, menyembah informasi, melaporkan 19 Mei 2025. Hari ini berlangsung majlis pelancaran program Taskal peringkat sekolah. Kalau anda nak tahu selanjutnya, mari ke saya. Sesetengah sampah kita yang boleh digitar semula, yang boleh menjana pendapatan. Selain daripada kita dapat kurangkan kos untuk kita nak proses sampah-sampah, kita juga boleh menjana pendapatan. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu apa contoh bahan yang boleh kita gitar semula? Untuk di peringkat sekolah kita memilih dua jenis sisa yang paling senang kamu nak asingkan. Yang pertama apa? Kertas. Banyak kertas dalam kelas kan, betul tak? Okey, yang pertama kertas. Yang kedua plastik. Okey, tapi nanti plastik yang kamu nak kertas lah. Okey, bila kamu nak buang dalam tong sampah khas untuk kertas di dalam kelas kamu nanti, cikgu nak kamu jangan renyukkan dia. Faham tak? Kamu buang macam tu saja. Jangan renyuk dia, jangan kotorkan dia. Okey? Yang kedua, plastik. Kita fokus kepada botol minuman. Sebab tak semua plastik kita boleh gitar semula. Contoh macam plastik sisa makanan. Yang tu kita tak boleh gitar semula. Okey? Pembungkus makanan, kamu beli keropok lekor dan sebagainya dalam plastik kan? Okey, yang tu kita tak boleh gitar semula sebab dia dah kotor. Sama juga dengan plastik roti. Itu juga sisa makanan pun kamu tak boleh gitar semula. Yang kita akan gitar semula adalah botol minuman. Okey, dan juga kalau di rumah kamu boleh, tahu tak, sabun, mak kamu beli sabun dalam bentuk botol kan? Ada tak sabun botol tu? Ya, yang tu kita boleh gitar semula. Ataupun botol air fresh yang plastik. Botol yang plastik, tahu? Yang tu pun kita boleh gitar semula. Okey? Jadi apa yang kita nak buat hari ni adalah pengasingan sisa. Jadi selepas ini kelas kamu akan ada tong sampah khas untuk plastik dan kertas. Kamu akan buang sampah plastik dan kertas itu di dalam tong khas. Okey, plastik jangan ada air. Kalau masih ada sisa air, kamu pergi buang dekat sinki ataupun dalam bilik air, kamu baru letak di situ. Kalau kamu bawa, contoh kamu bawa air Milo, kan? Jangan buang dengan air Milo tu. Buang air Milo tu, cuci sikit botol tu, baru kamu buang dalam tong sampah kita semula. Boleh tak? Boleh tak? Kita nak buat dua tu je hari ni, okey? Baik, okey. Dan mengadakan program Taskal. Taskal. Ingat, Taskal. Apa maksud Taskal? Transformasi sekolah ke arah kelestarian. Maksudnya awak kena lestarikan sekolah dari segi sisa-sisa terbuang. Sebab itu kita adakan program Taskal supaya segala sampah sarap yang boleh digitar semula dapat dijana balik dan boleh memberikan pendapatan kepada sekolah. Jadi tiap kelas, bagaimana yang telah dimaklumkan oleh Cikgu Siksara tadi, tiap kelas akan disediakan 2 bekas plastik, bangku plastik di dalam kelas masing-masing dan akan dilabel, satu untuk kertas, satu lagi untuk plastik, dan akan dilantik 2 orang yang bertanggungjawab. Tiap kelas ada 2 orang yang bertanggungjawab tentang sisa tersebut, bekas plastik itu.
Nanti guru kelas akan lantik siapa yang dirasakan sesuai untuk menguruskan sisa tersebut. Jadi cikgu harap semua murid bertanggungjawab untuk membuang sampah, terutamanya kertas, ke dalam bekas yang telah disediakan di dalam kelas awak. Kena ada sikap tanggung. Uruskan program pengasingan sisa-sisa buangan, ya, yang kita akan hasilkan pada pagi ini. Jadi cikgu nak pesan beberapa perkara. Yang pertama, bila dah kita buat pelajaran, diharapkan program ini berjalan dengan keadaan yang teratur dan dilaksanakan mengikut program yang telah diatur dan dilaksanakan dengan berkesan mengikut arahan-arahan yang telah dibuat. Dan ramai yang semua akan terlibat dengan perkara ini. Pertama sekali, pelaksanaan patut berlaku dengan baik. Kalau kita buat pelajaran hari ini, pagi ini, ya, dan kamu berada di sini dan kamu dah tahu pelajaran itu adalah permulaan untuk program-program yang akan dilaksanakan. Dan program-program itu adalah program-program yang telah dipikirkan amat baik untuk sekolah, untuk murid-murid dan semua yang terlibat. Jadi jika pelaksanaan itu tidak dijalankan dengan baik, memang akan gagal. Dan siapa yang menggagalkan? Yang ada dalam sekolah yang menggagalkan. Jadi semua akan bertanggungjawab untuk melaksanakan program yang telah disusun. Jadi ada bahagian jawatankuasa yang akan menyusun program-program ini. Terutama yang pagi ini kita akan buat program Saskar ya. Dan kita kena tahu fungsi kita, tugas dan tanggungjawab kita di peringkat mana. Saudara anak murid semua, yang pertama sekali kena pastikan tahu bagaimana nak menguruskan sisa-sisa buangan itu di dalam kelas. Jangan kita jadikan pula bakul untuk kita buang sisa-sisa buangan itu yang telah kita asingkan menjadi satu tempat yang semua Allah. Ya. Jadi yang pertama sekali cikgu nak pesan, pastikan program ini tidak menambah apa? Menambah kesusahan kepada kamu. Program ini dibuat adalah untuk melancarkan ataupun memudahkan dan memberi kita satu amalan yang baik untuk kita guna sebagai budaya hidup kita. Terutama sekali kita buang sampah. Tak selesai lagi pun. Macam mana nak tengok contoh dia? Bila kamu bangun nanti mesti ada sampah. Sisa buangan yang kamu buang, tak kira kecil ke besar. Itu menunjukkan kamu tak menguruskan diri kamu dengan baik. Itu ada dalam diri sendiri. Kalau dalam diri sendiri tak selesai, tak uruskan diri sendiri, macam kita nak urus kumpulan kita dengan baik. Seorang tak urus, dua orang pun tak urus, satu kelas 30 orang pun takkan urus. Kalau tak akan urus, jadi apa? Jadi serabut lah. Bermula daripada apa? Bermula daripada diri sendiri. Jadi cikgu nak tekankan di sini, cikgu nak ingatkan untuk program-program yang telah kita jalankan, diri sendiri yang kena faham, kena ikut dan kena buat amalan yang
yang baik. Dan tambahan amalan yang baik adalah menjaga kebersihan. Jadi nanti kita akan tengok kelas mana yang dapat menguruskan amalan baik ini dengan keadaan yang sempurna. Jadi semua orang terlibat, ya. Dan yang paling banyak yang perlu terlibat adalah kamu sebagai murid-murid. Terlibat untuk menguruskan program ini dan terlibat untuk mengekalkan amalan baik menjadi budaya yang baik untuk diri sendiri, untuk kelas dan untuk sekolah. Jadi mesti bermula daripada diri sendiri. Jadi cikgu harap, cikgu doakan program ini akan dapat dijalankan dengan baik dan kita dapat fahami benda ini dan kita lakukan dengan sehabis baik. Dia pun cikgu harap program-program yang kita jalankan di peringkat sekolah, ya, terutamanya program tafsir pada hari ini kita buat pelajaran akan dapat berjalan dengan sempurna. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar dan barisan pentakbir. Kita nak jadi bergambar ya? Okey. Ustaz ya, mana boleh sebuah kapal main kereta? Betul lah. Mana tu sampah ni? Nak buang yang tak boleh satu ni. Aku rasa kalau yang virus kita buang dalam tu sampah yang boleh pegang plastik lah. Oh, okey. Terima kasih ya. Sama. Tahu tak lepas ini kita nak kita sampel tau. Contohnya, kalau sampel tu boleh bercekas, kita tidaklah buang sampah kertas dalam tu. Kalau bahan buangan seperti botol plastik, bekas makanan plastik dan lain-lain, kita kenalah buang dalam sampah yang bekas plastik. Sekian, terima kasih. Program TASKAL iaitu program transformasi sekolah ke arah lestari, Sekolah Kebangsaan Permai Indah. Murid-murid sekolah dikendaki meletakkan bahan buangan
kertas di dalam bakul hijau dan bahan buangan sisa plastik di dalam bakul merah. Sekian liputan berita channel TV SKPI 19 Mei 2025. Saya Dia Zara Alisha Mehdi Muhammad Rizal, wartawan kecil channel TV SKPI. Jangan buang sampah merata tak kawan. Kalau sampah tu macam kertas, buanglah dalam bakul hijau. Kalau sampah plastik pula, buang dalam bakul merah tak kawan. Bye.